Faham. Janganlah. Adalah kita dengar-dengar macam tu. Janganlah Ustaz. macam tu sebab Mutawif lah yang akan cerita benda ni. Betul, Dia dia lah yang kena agak bawa kita. zauq. Macam saya kata tadi, ingat. Haji dan umrah bukan satu destinasi. Dia membawa kita dekat kepada ilahi. InsyaAllah. Dan hadis ada sebut apa? Selangkah kita mai kepada Allah, 10 langkah Allah mai ke kita. Allah. Inilah peluang dia. Iyalah. Inilah peluang dia. Manalah tahu ni rezeki hujung-hujung tahun ke. Amin, tak amin, dapat amin, pergi dengan amin, batin. amin, InsyaAllah. Kalau hampa tak engage dengan mana-mana, mai je Roger saya. Senang sangat. Ambil InsyaAllah. contoh lah. Bawa Nabil apa semua seronok. Jom. Jadi kerja, Ustaz. Oi, jangan. Aku Ni nak lah. bawa banyak-banyak. Tapi best lah. Ceritanya Ustaz, bila yelah Soel dah pergi 4 kali 4 kali. Saya baru pergi 2 kali dulu, pergi zaman bujang. Habis tu kita pun terpisah lama kan, tak buat kerja sama. Bila kita tahu sama-sama tu, Oh, lain, sahabat Ustaz. daripada susah ni sampai kita masuk industri ni lain Ustaz. Itu yang saya cium kepala dia depan Kaabah tu. Yang viral gambar tu kan. Benda tu wallahi bukannya kerana konten, kerananya rasa sayang sahabat kat situ kan. betul. Saya terbayangnya kalau saya dapat pergi dengan Fizi, dengan show kan, Wow. dol-dol punya team kan. Best Depan tak. Kaabah. Kita pergi pun jelah ada rezeki kan, orang bantu kita pergi apa semua kan. Manalah satu hari ada rezeki kita pula pergi sama-sama Amin. kan. Ini cakap ni perasaan sendiri, betul tak? Betul. Ustaz. Tak pernah baca kitab kan? Tak pernah, Ustaz. Tak pernah baca kitab. Tak pernah tahu skrip ni. Tak pernah. Tak. Tahu tak bahawa ayat ni, kami nak pergi umrah sama-sama, kami nak buat sama-sama, itu jaminan syurga. Oh ya. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi ada satu orang tu, Nabi